Okay guys, kita sekarang dalam proses tu membuat tiang padu. Biasa ya, keadaan rumah kelang kabut sikit. Okay, korang boleh lihat kat sini, ini kita dalam proses membuat foundation untuk naikkan tiang. Ini besi untuk tiang nanti. So, kita akan naik 1, 2, 3 tiang, extend atas, extend bawah. Ini kita akan pecah nanti. So, Roro dah standby. Korang tengoklah. InsyaAllah, doakan semua berjalan dengan lancar. Untuk bahagian atas kita dah cabut atap asal dan kita dah susun untuk kita pakai semula nanti. Jadi kalau korang berminat untuk buat renovation, bolehlah Roger UGV. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik dan hasil yang menawan. Panas.